setiap masa. Walaupun hayat cuma sekali, kalau jatuh yang di bahu ku bangkit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izmu Jahid bin Nur Izwan, wartawan Cilik Sparkling Channel, melaporkan dari Dewan Terbuka SK Kampung Keling. Satu latihan kebakaran atau fire drill telah diadakan hari ini bagi meningkatkan kesedaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi kecemasan. Jom bersama-sama kita saksikan aktiviti menarik sepanjang program ini. Bagaimana reaksi murid terhadap program ini? Okey, murid berada dalam keadaan teruja dengan kehadiran ahli bomba serta untuk mendapatkan ilmu yang baru dengan keadaan suasana sekarang ini. Pada pandangan cikgu, adakah program ini memberi manfaat? Ya, ia sangat memberi manfaat disebabkan oleh keadaan kita sekarang ini dalam keadaan panas dan kebakaran mudah berlaku. Okey, dengan ilmu yang diberikan kepada murid ini, ia akan menjadi satu pesanan yang terbaik untuk murid-murid kita. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih kerana bersama kami. Boleh Tuan terangkan tujuan utama program latihan kebakaran ini diadakan? Tujuan utama, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ali bin Uthman. Saya pegawai bomba 1 di Balai Bomba dan Penyelamat Pesombo. Okey, untuk tujuan program latihan kebakaran diadakan ni, bagi untuk bomba itu amat baiklah, amat baik dan boleh diteruskan untuk di masa-masa akan datang lah. Jadi dengan pelibatan pelajar dengan kita agensi bomba ni, mengalih-alihkan lah
progres seperti ini diteruskan dan untuk ke depan tu mungkin benda tu lebih berkesan lah. Okey. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh murid sekiranya berlaku kebakaran? Okey, untuk langkah pertama kalau di premi-premi macam contoh di sekolah ni, okey, langkah pertama kita tinggalkan tempat tu dengan keadaan tutuplah semua punca-punca api, contohnya macam kipas, kita punya pintu tertutup. Lepas tu berjalan mengikut berjalan susun, lepas tu kita pergi ke tempat yang berkumpul lah. Okey, tujuan dia untuk contoh macam elektrik, tutup semua tu untuk kita elak daripada punca-punca api. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita tutup pintu apa semua tu melambatkan berlakunya api merebak. Contohnya api merebak tu dia boleh melambatkan benda tu. Lepas tu bila kita berkumpul di tempat berkumpul tu, senang untuk pihak pengurusan untuk kawal keadaan. Jadi bila pihak bomba sapa tu senang sikit untuk kita nak buat operasi penyelamat ataupun operasi pemadaman lah. Okey. Diharapkan latihan seperti ini dapat meningkatkan tahap keselamatan serta kesedaran semua pihak dalam menghadapi sebarang kemungkinan pada masa hadapan. Saya Muhammad Izmu Jahid bin Nur Izwan, wartawan Cilik Sparkling Channel, melaporkan dari SK Kampung Keling. Terima kasih.